Bersatu ini adalah puncanya daripada Muhyiddin Yassin. Kalau inilah dipanggil kifarah. Kenapa saya kata kifarah? Kalau dulu Muhyiddin Yassin ni, ketika Datuk Najib menjadi Presiden UMNO pun beliau bantai, kecam, rasuah lah, inilah. Ketika Pak Lah pun dulu menjadi Perdana Menteri, beliau antara yang lantang mendesak Pak Lah letakkan jawatan. Ya. Kemudian apabila dah membentuk kerajaan tebuk atap, jatuhkan kerajaan yang mereka bersama bergabung untuk tumbangkan UMNO, tapi mereka sendiri, Muhyiddin inilah menggerakkan bersama Azmin ini, menjatuhkan kerajaan peringkat PH 1.0. Bila dah jadi Perdana Menteri, ya, dahlah ketika itu UMNO penyumbang kerusi terbanyak. Kalau tak silap saya 56 kerusi. Penyumbang kerusi terbanyak. Tapi Presiden UMNO Datuk Zahid tidak diberikan jawatan. Mahu menteri, mahu timbalan Perdana Menteri, mahu pun pengerusi JLC. Apa alasan Muhyiddin Yassin? Alasan Muhyiddin Yassin adalah bahawa Zahid Hamidi adalah kluster mahkamah. Jadi beliau tidak boleh memegang apa-apa jawatan. Baik menteri, timbalan Perdana Menteri, apa-apa jawatan dalam kerajaan, Zahid Hamidi tidak boleh pegang. Kerana beliau kluster mahkamah. Ini dipanggil kifarah. Hari ini siapa yang kluster mahkamah? Siapa yang menantunya melarikan diri keluar negara kerana dalam siasatan SPRM? Orang kata Allah Ta'ala nak tunjuk tu tak lama. Ini dipanggil kifarah sekejap saja. Kerana kamu tak jujur, kamu tak ikhlas, kamu hipokrit, berpura-pura. Kalau perjuangan kamu itu benar, Allah Ta'ala akan lindungi kamu. Tapi kalau perjuangan kamu membohongi Allah Subhanahu Ta'ala, pasti kamu akan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan kejatuhan yang serupa sebagaimana kamu jatuhkan pemimpin-pemimpin yang lain sebelum ini. Itu pasti janji Allah. Inilah yang sedang berlaku dengan Muhyiddin Yassin di dalam Parti Bersatu. Pemimpin Bersatu sendiri pun sedang rancak menuntut Muhyiddin Yassin melepaskan jawatan sebagai Presiden Bersatu. Tunggu apa? Kamu dah jadi kluster mahkamah. Menantu kamu melarikan diri. Tunggu apa? Mana moral kamu? Mana perjuangan kamu menolak korupsi? Atau kamu ada agenda sendiri? Mahu menjadi Perdana Menteri untuk melepaskan diri kamu daripada hukuman? Melepaskan anak menantu kamu? Demi kepentingan pribadi kamu? Kamu bersungguh-sungguh hendak menjadi Perdana Menteri? Adakah? Muhyiddin Yassin, sudahlah. Cukuplah.